berhubung dengan insiden kematian yang berlaku di kawasan rumah bangsa Sungai Pari Towers di Jalan Guduara, Selibin, Ipoh, Perak yang terbengkelai selepas dikosong oleh pemastin-pemastin sejak beberapa tahun yang lalu. Pertubuhan Peniaga-Peniaga India Negeri Perak ingin merakamkan ucapan takziah kepada keluarga-keluarga mangsa yang terlibat dalam insiden kematian yang berlaku baru-baru ini. Untuk makluman, pada Februari 2023, Pertubuhan Peniaga-Peniaga India Negeri Perak telah memukakan cadangan kepada YB Datuk Seri Menteri Besar Perak dan Rizwan sebagai untuk merobohkan bangunan rumah pangsa Sungai Pari Towers yang telah terbengkalai sebagai satu tanggungjawab sosial korporat CSR tanpa melibatkan sebarang kos kepada Kerajaan Negeri Perak. Cadangan tersebut dibuat demi memastikan kawasan berkenaan dibersihkan serta menjamin keselamatan penduduk dan murid-murid sekolah yang berada berampiran. Cadangan tersebut dibuat berikut pelbagai aktiviti yang didakwa berlaku di kawasan bangunan bengkelai itu, termasuk kegiatan penyalahguna dadah, pengedaran dadah serta pelajar yang memasuki kawasan tersebut mengisap rokok dan menggunakan dadah, sekaligus menimbul kebimbangan terhadap keselamatan awam. Permohonan kami telah dirujuk kepada Pengurusi Jawatan Kuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan YB Puan Sandra Ng Shi Ching yang kemudian memanjangkan perkara tersebut kepada Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Perumahan dan Hartanah Perak. Memandang tiada maklum balas diterima, pada 18 September 2024, kami sekali lagi mengemukakan rayuan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Besar dan Rizwan YB Puan Sandra Ng Shi Ching serta Lembaga Perumahan dan Hartanah Perak agar keseluruhan bangunan pangsa Sungai Pari Tower dirobohkan. Dalam rayuan tersebut, kami turut menawar untuk menjalankan kerja-kerja meroboh bangunan, membersih sampah sarap, menghancurkan sisa runtuhan serta merata kawasan bersih secara percuma. Kami percaya langkah tersebut dapat menjadi kawasan itu lebih bersih, selamat dan bebas daripada aktiviti jenayah yang boleh mengancam keselamatan penduduk serta murid-murid sekolah di sekitarnya. Namun sehingga hari ini, kami masih belum menerima sebarang keputusan daripada pihak-pihak yang berkenaan. Kini negara dikejutkan dengan tragedi yang mengorban 2 orang remaja selepas mereka terjatuh dari bangunan terbengkelai tersebut. Kami berpendapat tragedi itu mungkin dapat dielakkan daripada berlaku di kawasan itu sekira tindakan sewajarnya diambil lebih awal terhadap keadaan bangunan yang telah lama terbiar. Walaupun kami telah menawar perkhidmatan secara percuma yang dianggar dapat menjimat kos kira-kira 1.5 juta berbanding jika kerja tersebut dilaksanakan oleh kontraktor luar. Cadangan tersebut masih belum dapat tindakan yang sewajarnya. Sebelum itu, kami menggesa Kerajaan Negeri Perak supaya menjalankan siasatan penyeluruhan terhadap perkara ini.